Abang-abang, pernah tak rasa kereta makin kurang pick up? Rasa berat, kuat makan minyak, atau paling stres masalah gearbox jacking atau sentap? Lebih-lebih lagi kalau kereta abang guna CVT macam Honda ataupun Toyota. Kalau masalah ini berurusan, jangan biarkan bang, sebab boleh menyebabkan stay belt pada gear putus. Bila dah jadi macam tu, memang habis beribu ringgit lah bang untuk beki. Jangan risau, sekarang ni ada penyelesaiannya. Vortec, alat ini memang sesuai untuk semua jenis kenderaan. Tak kira kereta turbo ke, lama atau baru, sedang atau SUV, petrol atau diesel, malah lori pun boleh guna. Vortec ada dua varian bang. Vortec biasa untuk kereta bawah 1800cc dan Vortec Max untuk kereta 2000cc dan ke atas termasuk lori. Macam mana Vortec ini berfungsi? Sebenarnya Vortec ini adalah satu alat untuk membantu kurangkan beban pada alternator kereta korang. Alternator ini senang cerita komponen yang tukar tenaga mekanikal dari enjin kepada elektrik untuk cas bateri dan supply tenaga elektrik pada sistem dalam kereta macam radio, lampu dan aircon. Sekarang kalau alternator ni terpaksa kerja keras, enjin pun kena kerja lebih lah. Ini yang buat penggunaan bahan api jadi tinggi dan sebenarnya itu juga menyebabkan kenapa kereta makin lama makin berat, makin kuat makan minyak sebab sistem dalam kereta tak seimbang. Jadi enjin terpaksa bekerja lebih keras. Tapi dengan Vortec, ia bantu stabilkan rotan dalam sistem elektrik kita. Hasilnya kereta jadi lebih ringan dan jimat minyak. Selain itu, masalah gearbox jacking ataupun sentap pun boleh dikurangkan. Nak guna Vortec ni mudah je bang. Cucuk je pada soket, pencucuk rokok, start enjin, tengok lampu LED menyala, tunggu dalam masa 15 ke 30 saat, baru jalan. Dan matikan enjin, nak cabut pun boleh, tak nak cabut pun boleh, tak ada masalah. Mudah je. Dah pakai, rasa sendiri perbezaannya bang. Bila dah on, dah pakai Vortec ni, lepas tu bawa time hujan, on aircon pula, memang rasa beza. Rasa lagi ringan lah. Dah ramai abang-abang yang guna Vortec dan nampak perubahan. Contohnya, pengguna Honda CT yang dulu ada masalah jacking dan setap dekat gearbox. Lepas guna Vortec, masalah itu hilang. Ada juga yang tak percaya Vortec ni boleh jimat minyak. Tapi lepas guna, mereka repeat order. Isi minyak RM50 seminggu, lepas guna Vortec boleh tahan hampir 2 minggu. Kalau abang-abang nak tahu lebih lanjut dan tengok lebih banyak feedback, boleh klik shop now kat bawah ni. Semua detail dan feedback lengkap ada dalam website kami. Jangan tunggu sampai kereta buat abang. Cuba Vortec sekarang.